Kalau korang tengah cari phone baru, especially untuk yang suka bergambar and bervideo, korang wajib tengok video ni sampai habis. Sebab kita orang baru je lepas experience sendiri Honor Magic 8 Pro. And serius cakap ni bukan sekadar orang cakap, tapi ini kita orang try sendiri. Hari tu, kita orang datang Honor Magic 8 Pro Experience Event. Bukan setakat dengar spek je, tapi ada station-station khas untuk kita test sendiri. Siap ada trainer yang akan explain satu persatu kelebihan phone Honor ni. Yang ni paling impress sebab phone ni boleh masuk dalam air tau. Magic 8 Pro ni ada IP68, IP69 sehingga IP69K. Maksudnya bukan setakat splash biasa, tapi memang tahan air untuk yang daily accident. Walaupun dah masuk dalam air, phone still function macam biasa. Sebab kamera jangan cakap lah, kita orang mestilah akan try teruskan. And bila tekan AI button, kamera terus buka. Zoom dia tak tipu, korang akan nampak gambar tu sharp. So kalau korang jenis yang suka shoot content, travel or pergi konsert, phone ni memang berguna lah. Disebabkan kita orang tak puas hati, kita orang datang sendiri ke Honor Experience Outlet di Aeon Tebrau. And kita orang nak try sendiri macam mana zoom malam dia. 200 megapiksel naik telefoto. Gelap pun masih boleh nampak detail tau. Design dia yang premium, nipis and solid, memang sedap pegang tau. Skrin dia OLED 1.5K, terang sangat. Scroll lama-lama mata pun selesa sebab ada eye care features. Paling best sekarang Honor ada Christmas flash deal tau. 20 Disember 2025 ni jam 3 petang, korang jom datang ke Honor Experience Store dekat Aeon Tebrau ni. Ada RM8 power bank and 50 random price tau. Antara hadiah yang korang akan dapat iaitu Watch 2i, Earbud X7e, trolley, Type-C cable and screen protector. Total gift value sampai RM5,888. Sekarang ni Magic 8 Pro ni pun tengah ada special rebate tau, RM300 instant rebate. Bukan tu je, siap dapat free gift macam earbud, warranty tambahan, liquid damage protection dan Google AI Pro Access. So, kalau korang nak beli Honor Magic 8 Pro ni dan rasai sendiri kenapa kita orang cakap berbalut, korang boleh datang ke Honor di Aeon Tebrau berhadapan TG. Jangan risau, staff diorang friendly and sangat membantu. So, lepas ni kita nak singgah mana pula?